bersama dengan Azman Movie. Azman Movie tu jumpa lagi mesin padi lekat. Okey. Belakang tu. Belakang tu mesin padi lekat. Nampak tak? Okey, belakang tu ada mesin padi lekat. Belakang tu. Ada mesin padi lekat, tapi belakang tu saya nampak macam ada satu tractor. Belakang mesin padi tu saya nampak ada satu tractor. Mungkin dia nak tarik mesin padi lekat ni daripada belakang lah. Ada nak tarik mesin padi lekat tu daripada belakang. Ada nak tarik mesin padi lekat tu daripada belakang. Saya nampak lah belakang tu ada satu tractor. Saya nampak belakang tu ada satu tractor. Dia nak tarik mesin padi tu daripada belakang. Okey. Nampak tak? Oh, belah sini tak nampak. Okey, tak apa. Kita zoom. Okey. Tapi untuk orang yang ada kat mesin tu tak ada orang kot, tengok. Tak tahulah ada orang yang tak ada, sebab saya duduk jauh dekat lah. Sebab dia di tengah petak. Di tengah petak benda sawah padi. Jadi kalau nak kena berjalan sikit lah pi ke setengah tu. Tapi saya tengok tak ada orang lagi. Mungkin tak ada lagi misi bantuan untuk tarik dia ke apa, nak bawa naik ke atau nak tarik dia ke apa, tak ada lagi. Okey. Tengok padi ni nak masak elok juga ni. Tengok padi ni nampak macam elok lah. Tengok rumput-rumput apa pun tak ada belakang ni. Kuning elok lah, menguning elok. Rumput pun tengok tak ada. Tapi tak tahu lah kot ada di tengah sana ke apa, tak nampak lah. Nampak padi ni boleh jugalah, bokeh jugalah, tapi dari segi berat tu kita tak tahu lah, nampak macam elok lah, kuning elok, menguning elok kan. Okey, antara produk-produk yang saya pakai yang pertama ni lah. Okey, produk yang pertama saya pakai ni. Okey, sarung lengan ni lah. Produk yang pertama saya pakai sarung lengan ni. Okey, sarung lengan ni boleh pakai